Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saudara, Peguam Abah Aspirasi atau nama sebenarnya Nasruddin Zainur Murad, iaitu Ustaz Zubir Embong, telah memaklumkan kepada saya bahawa satu laporan PDRM telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh, di mana anak guamnya telah mengadu bahawa dipukul semasa dalam tahanan PDRM. Saudara, ketiga individu lelaki berbangsa Melayu yang dikenali dengan nama Miong, Sri Taka dan Sunan Badai ini telah memukul, meludah dan mengugut Abah Aspirasi semasa dalam tahanan PDRM. Dan kejadian ini berlaku semasa dalam perjalanan mengambil reman di Mahkamah Shah Alam, di mana Abah Aspirasi telah memaklumkan perkara ini kepada peguamnya kerana merasa sakit di bahagian dada dan juga betis. Saudara, saya juga dimaklumkan bahawa ketiga orang lelaki ini melakukan ugutan jenayah dengan mengatakan kau ni sepatutnya mampus sahaja. Ini merupakan ugutan yang serius di mana boleh menggugat keselamatan nyawa seseorang. Sebagai rakyat Malaysia, saya ingin mendapatkan reaksi segera daripada Ketua Polis Daerah Sungai Buloh sama ada ketiga-tiga orang ini akan ditahan semula untuk disoal siasat ataupun sebaliknya. Rakyat Malaysia, jom sebarkan video ini agar menjadi viral demi menegakkan keadilan kepada Abah Aspirasi yang dianiayai oleh mereka-mereka yang selalu melakukan jenayah ini.